ataupun orang-orang yang duduk apartmen Pangsapuri yang tak ada kemudahan untuk charge. Okey guys, sebelum ni kita dapat satu soalan daripada hamba Allah dalam live saya. Ketika tu dia tanya berkenaan dengan force charging. Adakah force charging ni memberi impact pada sistem ataupun jangka masa panjang bateri? Alright, so kita nak explain dulu apa itu force charging. First kita kena pergi dekat new energy. Bila kita masuk dekat sini, kita akan nampak power saving mode, initial, smart dan force. Okey, initial punya setting, dia akan memberikan kita menggunakan EV semaksimum yang boleh, yang mana enjin akan hidup di hujung-hujung nyawa. Mode ni memberikan kita dapat gunakan EV lebih maksimum. Alright, untuk smart pula dia akan balance. Bila dia guna EV, bila dia guna enjin, sistem yang akan tentukan, yang mana dia akan memastikan kita akan dapat fully utilize fuel efficiency. Jadi kat sini mode ni antara yang paling balance lah. Dan force charging pula, kalau kita tengok bila kita klik je dekat force charging, dia ada slider dekat sini, seminimum 30% dan semaksimum 80%. Kat sini apa gunanya guys? Okay, let's see lah kita set pada semaksimum 80%. Sistem ni akan memastikan bateri kapasiti kita tidak low daripada 80%. So, sistem akan start engine, gunakan engine bila percentage bateri kita low daripada 80%. Maknanya kalau dia turun 79-78%, engine akan start untuk make sure bateri percentage kita kekal pada 80%. Let's say kalau kita set 60% contoh. So bila dia kurang daripada 60%, sistem akan start engine dan charge balik bateri dan kekalkan. Ibarat macam sistem kau punya e-wallet lah kan, Touch 'n Go contoh lah kan. Kau set duit dalam tu mesti ada RM50. Bila kau guna je duit tu sampai RM40, dia akan top up balik. Macam tu lah kan. Jadi inilah sistem dia. Bila mana kita gunakan kurang daripada apa yang kita set, sistem akan start engine dan recharge balik. Benda ni sesuai untuk orang yang dia nak make sure dekat bandar dia gunakan EV, cukup EV, ataupun dekat jam cukup EV dia nak pakai, ataupun orang-orang yang duduk apartmen Pangsapuri yang tak ada kemudahan untuk charge dan tak ada masa untuk nak pergi charging station. So dia gunakan force charging and